Keluar mungkin dalam 20 minit yang lalu mengenai kes cikgu dipukul di Belasar pada tahun 2022 di Pondok Pakatan Harapan di Padang Serai. Malangnya saya terpaksa viralkan perkara ini sebab IPD Kulim, termasuk Inspektor Syafiq yang tak buat kerja selama hampir 4 tahun. Dan tiba-tiba saya viralkan benda ini dalam sosial media. Panas, Koya minta saya hadir ke Mahkamah Kulim kerana dikatakan saya pun akan didakwa. Jadi saya hadir hari ini. Masalahnya OKT yang dua tu termasuk saya yang dikatakan kami ni macam ni gangster. 3 orang buat rusuhan. Padahal saya jadi mangsa dipukul dalam Pakatan Harapan punya pondok kempen PRU lalu. Ramai kat dalam tu pun semuanya petugas PKR. Dan isu yang paling menarik hari ni, okey, Ayo Syafiq tak datang, mungkin ada urusan lain. Saya dituduh bersama 2 lagi OKT yang masih lagi bebas. Saya yang sudah hampir 4 tahun yang berkeliaran kat sini, kat Malaysia ni, saya pula dipanggil selepas saya viralkan benda ni. Dan saya dikenakan pada awalnya 7,000 wang jaminan. Dan bersyukur kepada peguam daripada Garah, Puan Sharifah, Puan Syafiqah, yang dapat turunkan wang jaminan sebanyak 3,000. Bagi saya yang itu pun memang tak adil, tak sepatutnya dakwa saya. Dan terima kasih kepada bantuan-bantuan keselamatan yang diberikan oleh Kak Jan dari PPIM sebab bertungkus lumus dengan bodyguard, dengan pihak Malaysian bodyguard yang lindungi cikgu hari ini. Malangnya itu saya nak bagi tahu, kalau Inspektor Syafiq, setengah polis tu tak boleh buat kerja letak jawatan 3-4 tahun, apa you orang buat? 2 OKT masih lagi bebas. Yang kau cas saya, kau kenakan saya 3,000. Apa cerita? Setitik inilah rosak susu sebelanga. Ramai juga kat luar tu yang masih menunggu jawatan untuk polis. Disebabkan segelintir macam Ayo Syafiq ni yang tidak bertanggungjawab selama 4 tahun. Hari ini saja saya tahu saya didakwa untuk apa. Macam saya, muka ni macam gangster ke? Saya jadi gangster dengan 2 lagi kat luar tu. Nama pun saya tak kenal. Satu Malaysia, semua bangsa ada. Dan lepas ini saya punya next punya perbicaraan akan bermula 5 hari bulan 5 bulan depan. Apa cerita ni? Saya mangsa